Wih, sedap lah Jo corner. Okay, mantap. Ya 86 corner best gila siut. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Arif Warin. Setahun lebih, 2 tahun kot, saya tak dirakam seperti begini. Biasa saya buat sorang-sorang, sorang. Tapi hari ni saya ada Jo. Pusing sikit kamera Jo. Yes, saya ada Jo. Thank you Jo. Direkodkan saya ni. Belakang kita ni sekarang ada B180 2022, harga 140,000 on the road, NCD 55%. Macam biasa lah. Dalam video Arif dengan video Jo mesti ada harga, tak ada hidden charges, tak ada yang tersembunyi semualah. And then next saya ada GR86 limited edition 10 years anniversary dekat Japan. Ini adalah signature untuk 10 years anniversary GR86. Okay, daripada jauh dah nampak dah kereta ni. Oh, ini kereta yang limited. Jo, Gwen, nanti kena langgar. Okay, so jangan lupa like, follow, comment, share. Stay tune, kita akan cerita lebih lanjut 2 unit yang ada kat belakang. Jom kita start dengan B180. So kereta ni tahun 2022. Saya rasa ni first time saya buat kereta B180 dan juga GR86 warna limited edition ni. Okay, untuk B180 ni sama enjin dengan A180. Start daripada tahun 2018, 19, 20, 2020, 2021, 2022. Cuma perbezaan yang ketara adalah dari segi size body. Front facelift dan bahagian belakang. Dia lebih besar dan dia lebih lebar daripada A180. Kejap lagi kita masuk bahagian dalam. Cuma kita tengok bahagian depan dulu. So kalau kita tengok front facelift yang berbeza daripada A180, dia lebih sporty. So ini nak katakan sporty tu tak adalah sangat. Dia boleh katakan sebagai family car, daily car, daily use. Memang sesuai untuk kereta ni. So harga 140,000. Cost maintenance, cost service sama dengan, cost spare part pun sama dengan A180 sebab enjin yang sama, 1.3 turbo. Jom kita tengok bahagian belakang. Ini yang membezakan kereta tu dengan A180. Ini adalah B180 kalau kita tengok kat sini. Saya start suka kereta ni sebab saiz dia besar. Nampak? So kita dah tengok look around bahagian luaran. Spori memang sama, design spori memang sama. Jom kita tengok dekat bahagian dalaman pula. So untuk interior sama juga dengan A180 punya seat. Dia punya electric seat, dia punya steering, dia punya meter. Cuma yang membezakan adalah position dashboard dia. Dia lebih rendah lah daripada A180 tu. So yang kita tengah duduk sekarang ni, harga 140,000, mileage original dekat sini 60, berapa tadi saya check 61,000 mileage. Ada HUD, head up display. Lepas tu kita tengok ada 360 tak? Yes, ada 360. Ada 360. Cantiknya model ni, dia punya kat sini ada part carbon, ada ambient lighting. Lepas tu dia punya door panel pun lebih menarik pada saya. So lain tak ada banyak perbezaan. Kita tengok bahagian belakang. Kita tengok bahagian belakang sebab dia lagi luas. Betul Jo? Kita tengok So jom kita tengok kat dalam ni. Nampak tak? Ruang yang lebih luas dekat bahagian atas. Kalau A180 kan belakang dia dah rendah sikit dah. So ni lebih luas. So sedapnya saya review kereta ni sebab ada orang rakam. Kalau tidak saya rakam seorang-seorang. Okay, jadi kita tengok bahagian last sekali. Kita review tak adalah pandai sangat. Simple-simple je. Yang penting customer tahu harga, spek, condition, settle. Ui, besar lah. Besar lah dia punya bahagian belakang ni. Nampak? Besar. Sebab body belakang dengan tepi dia dah lebar. Of course lah. Bahagian boot dia ni pun besar juga. Sini. Ada power boot lah. Kereta harga 140,000 ada power boot. So kereta ni ada harga 140, ada harga 145, ada yang 150, bergantung kepada tahun, spek, condition semua. Next, GR86. Yang best untuk GR86 color orange ni, dia macam mana nak kata? Kalau daripada jauh, daripada tol Kajang dah nampak dah sampai tol Seremban, oh tu kereta limited. Kalau color je kita dah tahu berada ni beli kereta limited. Kalau macam A180 ataupun GR86 warna putih, warna merah tu biasa-biasa. Tapi disebabkan color je, orang dah tahu berada ni beli kereta limited. 10 years anniversary, manual 6 speed 2023, harga 170,000 ke 175,000 on the road, NCD 55.
So dia tak ada banyak perbezaan dengan GR86 yang warna putih, warna hitam, warna merah. Enjin sama, dia beza adalah color saja. So yang ni mileage 20,000 lebih, harga 170. And then dekat sini kita boleh tengok lah, ada ni signature dia, 10 years anniversary, line stitching warna orange, sama dengan color body. Itu sahaja untuk GR86 pendek sangat-sangat video dia, sebab dia sama dengan kereta yang GR86 yang lain. Engine 2.4 NA, dia tak ada turbo. Apa yang saya minat dekat GR86 ni, bahagian depan dia. Sebab bahagian depan dia, saya tengok yang Liberty Walk punya konsep, dia masuk wide body, ada front lip, lepas tu bahagian belakang dia masuk spoiler besar. Siapa nak tengok yang Liberty Walk punya, boleh search Liberty Walk. Boleh buat konsep tu dekat untuk GR86. Itu je lah kot. Tak adalah nak cerita panjang-panjang pasal GR86 ni. Cuma saya nak bagi tahu saya ada stok, dan saya ada stok. Macam biasa, siapa nak beli kereta Recon, datang dekat Bandar Baru Bangi, boleh deal dengan Arif Barin. Make sure nak datang besok, telefon hari ni. Kalau abang tiba-tiba sampai showroom, kalau saya ada showroom, okey. Kalau tak ada showroom, susah. Okay bang, thank you so much. Siapa Arif Barin, kita jumpa next video. Assalamualaikum.